Halo saudara semua. I nama Andy. Hari ini I nak review satu kereta Petrol Asia 1000cc manual tahun 2019. Okey, mari kita tengok yang ini kita Indiana Tanah laga luar macam mana. Let's go. Okey, yang ini kita. Okey, so sekarang I jalan satu lau bagi customer tengok ini kereta luar dulu. Okey, let's go. Okey, you boleh nampak yang ini kereta I suruh satu layer cap baru. Memang cap tak ada buat apa lagi. Cap suruh cantik. Sekarang kita pelan-pelan jalan lah bagi tengok ini kereta. I satu lau jalan dulu. Tengok-tengok ini kereta dulu Body dia cap semua memang suruh cantik lah. Tak payah buat apa lagi. Lampu depan semua okey semua cantik lagi. Tengok. Dia measurement so okey. Tak ada kena pizza apa-apa. Semua clear. Sampai atas boleh nampak lah semua sekali. Sudah cantik ni. Ini link dia pun pakai sama yang original link lah. Okey, dia pakai mesh size 175 65 14 enjin. Tayar bunga I rasa ada lagi dekat 30% lah. Okey, tengok talan semua sekali Semua sekali kita pun cap semua sekali. Okey. Okey, depan tayar pun lebih kurang banyak bunga lagi 50% ada lagi. Okey, tengok talan semua sekali. Nampak tayar dia lebih kurang atau 40% macam ni. Okey, tengok talan tutup cover semua sekali ada. Okey. Belakang pun lebih kurang sama jugalah 40%. Okey. Tengok talan semua sekali pun cantik juga. Okey, kita luar sudah tengok sama habis. Sekarang kita tengok dalam. Okey, nampak seat dia dulu Seat dia semua cantik-cantik lagi, nampak tak? Okey. Plastik semua ada lagi. Tengoklah seat dia semua sekali. Bawa kapet semua sekali pun cantik-cantik juga ni Ini tampamnya bawah semua sekali. Tengok bawah semua sekali. Tepi papan dia semua sekali pun cantik juga. Ini tepi gam sampai bawah pun sama juga. Okey. Kita masuk dalam dulu. Okey, tengok miles dia pun tak panggil jalan 77805 km sahaja. Service time dekat sini. Okey. Nampak tepi semua sekali. Ini pun sama juga ada airbag ada dua airbag. Android system, Lelio sudah tukar. Okey, nampak semua sekali. Ini. Okey. Power window. Okey, boleh guna. Okey, boleh guna. Belakang bersama juga. Empat-empat semua boleh guna lah. Okey. Atas memang pun cantik juga. Sampai belakang seat semua sekali pun cantik juga. Okey. So, sekarang kita pergi tengok belakang. Belakang nampak semua sekali. Seat dia belakang semua cantik juga Bawa kabel pun sama yang original. Nampak tepi semua sekali. Ini kan tepi original. Okey, sampai sini nampak. Ni semua yang standard ori ni. Lampu belakang pun tak terkena pizza apa-apa semua clear. Okey, buka dekat sini. Tengok nanti sini berapa liter boleh taruh barang atau dekat sini bagi khas metau. Nampaklah ini semua sekali yang ori ni. Okey. Semua sekali original. Ini kamu sama juga. Tengok semua cantik lagi. Okey. Spare tayar semua ada dekat sini Tengok cantik lagi Bawa gam semua sekali pun sama yang ori. Tengok semua sekali. Okey. Tengok semua sekali cantik-cantik juga Tepi gam sama juga sampai bawah. Semua sekali. Semua okey lagi. Kereta ini tak terkena langkah apa-apa tengok sampai bawah. Ini stiker semua sekali ada. Nampak? Okey. Tepi-tepi semua sekali. Papan dia semua okey juga Nampak kapit dia. Seat semua sekali tengok. Cantik-cantik juga. Okey, so sekarang kita buka tengok dia back engine macam mana, bagi tahu juga. Buka engine dekat sini. Okey, so sama juga nanti ini kita berapa cc horsepower, I turun ke sini, I bagi customer tahu. Tengok atas tutup cover sama sekali ada. Ini kan tepi pun sama yang original ni nampak lah. Tengok ni house semua sekali. Ni gun besi dia semua sekali okey. Panel dia pun sama original tak ada kena langkah apa-apa. Nampak tak?
sama sekali. Okey, dia apa pun semua okey. Tak ada leaking, tak ada apa-apa hal, semua clear. Okey, nampak power semua sekali. Okey, so kita tengok sampai habis lah, tutup balik. Kita sekarang nak pergi test run ni kita lah, bagi customer tahu kita macam mana. Okay, let's go. Okay, so kita pakai seatbelt, kita nak pergi test run ni menu, bagi customer tahu kita macam mana. Okay, masuk tu. Okay, jalan. Memang sedap pakai lah menu, I memang suka pakai. Okay, I sini raw dulu. Sama, kita test dan rise up macam mana. Okay, pusing habis. Ini pun ada power steering juga. Okay, tengok rise up dia semua okey lah. Tak ada masalah apa, semua okey, clear. Okay, cantik. Kita pusing balik. Tepan sikit kita pusing. Pick up dia. Okay, good. Nombor 3 memang good. Okay, masuk 2. Kita pusing balik. Okay, tengok semua okey. Memang sedap, menu memang kuat power dia. Okay, kita pusing balik sini. Sama lah, kita nak check dia punya rise up lah, kita macam mana. Okay, pusing tengok. Okay, so very good. Okay, rise up tak ada bunyi, clear. Okay, so kita sekarang jalan untuk belakang, test di medio absorber. Okay, depan sikit. Okay, jaga kereta, tak ada jalan. Okay, kita pusing dekat sini. Bagi tahu lah absorber dia macam mana, blower macam mana, bagi tahu. Tengok fit juga. Okay, so very good. Pakai macam ni so okay, sangat fit, tak ada apa-apa hal. Ni orang mau jalan ke macam mana. Okay, jalan so okay. Okay, very good lagi. Very good. Okay. Oh, pakai memang sedap ni kereta. Okay, kita pusing balik sini. Kereta. Okay, kita jalan. Nombor 2, nombor 3 masuk. Okay, tengok gear dia semua sekali so okay juga. Very good lagi ya. Tengok pick up dia. Okay, masuk 3. Sedap pakai juga ini kereta. Sudah masuk 4 lagi dia. Okay, tengok semua okay. Masuk balik free. Jaga kereta. Masuk nombor 2. Okay, jalan. Jaga kereta. Jalan. Okay, very good. So sekarang kita balik kedai I dulu. Nanti I bagi tahu ini harga kita tak jual untuk berapa. Okay, let's go. Okay, I sudah sampai kedai sini ya, Pengakan Motor Kuang Hui. Okay, I parking dekat tepi sini dulu. Okay, masuk free, handbrake. Okay, so sekejap kita speed. Okay, so kakak semua, kalau minat yang ini kereta Petrol Asia 1000cc tahun 2019, menu modern dia. Kalau putar minat boleh datang cuma saya lah. I nama Andy. Alamat telefon semua dekat sini. Okey, yang sekarang kita nak cerita yang ni harga. Yang ini kita harga kalau kita jual set tukar lama sama Puspakong untuk cash, kita pakai ni harga 12,800. Kalau nak untuk pinjaman pun boleh juga. You boleh datang cuma saya, tengok ini kereta, tengah test run ni kereta. Nanti kita boleh bincang sama you tahulah bulanan dia berapa, bayaran berapa dia. Okey? Kalau putar minat datang cuma saya, I nama Andy atau call I dulu. See you later. Bye.
Bye.